Assalamualaikum murid-murid sekalian. Okey, bersama lagi Cikgu Zamri dalam kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari perkataan VKV bahagian 2 dan hari ini kita akan membina ayat mudah menggunakan perkataan-perkataan yang telah kita belajar pada bahagian pertama sebelum ini ya. Okey, perkataan pertama yang kita belajar sebelum ini apa tu? C A B A Bu A Lu U B. Okey adik, kita dah belajar sebelum ni 5 perkataan: isi, api, abu, ubi dan juga alu. Okey, hari ini kita akan belajar lagi 2 perkataan supaya kita boleh membina ayat. Okey, perkataan yang pertama adalah ini. Bunyinya ini. Ini ni selalunya kita gunakan di hadapan ayat supaya dapat melengkapkan ayat kita. Kita berikan bina ayat yang mudah. Jadi ini kita letakkan di hadapan sekali perkataan yang kita nak bina ayat tadi. Yang kedua adalah perkataan ada. Ikut cikgu kita ajar. Ada. A-A-D-A-Da. Ada. A-A-D-A-Da. Ada. Okey, ada. Ada. Ada ni maksudnya kita ada, mempunyai. Jadi ada digunakan selepas perkataan tadi. Yang kita belajar tadi. Jadi cikgu letak tepi dulu perkataan ada. Kita nak guna perkataan ini dulu. Kita akan bina ayat daripada 3 benda ni kita akan bina ayat. Okey? Perkataan pertama. Okey, ayat pertama cikgu ambil perkataan api. Okey, kita gunakan ini. A-I-N-I-N-I. Ini. A-I-N-I-N-I. Ini api. Mudah kan adik? Dah jadi satu ayat. Ayat pendek pun adik, tapi dah jadi satu ayat. Kita ambil perkataan lain pula adik. Kita ambil isi. Nombor 2. Ini isi. Mudah. Adik dah boleh membina ayat. Adik ambil perkataan ini pula. Ini ubi. Dan yang keempat, cikgu nak ambil perkataan alu. Alu. Ini alu. Dan yang kelima tadi, boleh kita ambil lagi perkataan apa adik? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi, kita semak balik. Api dah. Isi dah. Okey, api dah, isi dah. Alu pun dah. Ubi dah. Dan belum lagi abu. Okey. Kelima. Ini abu. Dah jadi 5 ayat. Ya, jadi huruf besar di awal ayat ni, I kena menjadi huruf besar. Macam mana nak buat I besar? Adik tarik satu, adik letak di situ dan letak macam tu. Dah jadi I besar. Jadi adik boleh membina ayat dan dah menjadi ayat. Pandai pun adik ya. Yang kedua hari ni, cikgu akan ajar budak tarik dan meja tu tak padam. Okey, cikgu akan ajar perkataan yang kita belajar tadi nak buat nama orang.
Kan cikgu cakap tadi, ada ni menunjukkan kepunyaan ya. Ada tu menunjukkan kepunyaan. Orang tu ada, memiliki. Jadi, cikgu akan nak bina nama orang lah. Nak bina nama orang ni susah kan? Jadi, nak susah, kita mudahkan cara dia. Adik ambil perkataan ni, adik nampak tak? Ubi. Adik ambil KV. Perkataan yang merah tu, adik ulangkan. 2 kali. Menjadi apa? Bibi. Bibi nama orang kan adik-adik? Tu adik nak ambil merah tu, bunyi apa? Bunyi apa tu adik-adik? Bu. Kalau kita ulang lagi bunyi apa? Bubu. Bubu bukannya nama orang dah. Dah nama benda. Okey, tak boleh. Kita ambil kata apa tu? Pi. Sebut ulang. Pipi. Pipi ada kan adik? Papa dan pipi tu kan? Boleh juga. Pipi. Dah 2 dah nama orang. Yang ketiga, kita ambil perkataan lu. Lu. Sambung. Lulu. Lulu. Lulu pun nama orang. Dah jadi 3 nama dah. Adik boleh membina ayat menggunakan 3 nama tadi. Tak perlu adik pening-pening. Jadi adik gunakan benda yang kita tahu, perkataan KV yang kita tahu tadi, dan kita bina ayat. Okey, kita sambung je. Okey, bibi ada, pipi ada, lulu ada. Okey, cikgu ambil mana perkataan tak pun. Bibi ada ubi. Yang kedua, pipi ada alu. Yang ketiga, perkataan apa yang kita nak buat lagi? Ubi, abu, api. Api. Lulu ada api. Okey, mari kita baca perkataan yang kita tulis. Adik-adik, ikut sama cikgu ya. Bibi ada ubi. Bibi ada ubi. Pipi ada alu. Pipi ada alu. Lulu ada api. Lulu ada api. Pandai adik-adik. Sekarang adik-adik dah boleh membina ayat yang mudah. Adik gunakan perkataan yang pertama tadi. Kita gunakan perkataan apa adik-adik? Kita gunakan perkataan ini. Ini letak di hadapan perkataan kita belajar tadi. Dan yang kedua, kita menggunakan perkataan ada. Ada kita letak di tengah. Yang mula kita letak nama orang, ada, dan juga nama benda yang kita belajar. Sekarang cikgu harap murid-murid dah pandai membina ayat mudah menggunakan perkataan-perkataan yang telah kita belajar ini. Okey, cikgu harap semua murid-murid supaya boleh membina ayat, pandai membaca dan rajin belajar di rumah. Jangan malas ya adik-adik. Okey, setakat ini saja perkataan. Kita belajar perkataan VKV, membina ayat mudah. Okey, sekian. Terima kasih.